Okay, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke GCN Motor. Bersama saya Hakim dari GCN Motor. Alright korang, so hari ni Hakim nak review sebuah sport bike daripada model Kawasaki, iaitu Kawasaki ZX-10R Gen 4 tahun 2013. Okay, so motor ni dengan harga jualan kita hanya 46,800 saja. Minima deposit serendahnya 100, anggaran 7 tahun hanya 800 lebih saja. Alright, so tanpa lengahkan masa, jom ikut Hakim kita review sedikit ada apa untuk Kawasaki ZX-10R Gen 4 kali ni. Let's go. Okay korang, so dia datang dengan color hijau hitam, right? So tayar depan brand daripada Michelin, model Power 2 CT. Okay, so saiz tayar depan 120/70, rim bersaiz 17. Untuk motor ni brake pump menggunakan brand daripada Tokiko, right? So daripada sebelah tepi kiri, belah kanan sorry. So motor ni dalam keadaan baik. Okay, so kalau frame slider dia pun masih lagi gelap. And then exhaust brand daripada AC Project untuk performance punya exhaust. Kemudian tayar belakang brand daripada Brixton, Battlex guys. Right, so saiz tayar belakang 255, rem belakang bersaiz 17. Dan brake pump belakang brand daripada Inesin juga. Right, so motor ni menggunakan ABS braking system lah depan dan belakang. Okay, so kalau kemudian korang tengok daripada bahagian belakang, dia dah buang untuk magap belakang supaya nampak lagi sporty lah guys. Alright, so korang boleh pergi dekat panel meter dan handle. Motor ni dah siap pasang dengan Ohlin Mechatronic system punya damper. Alright, so punya suspension depan. Okay, so jom kita review bunyi motor ni. Alright, so sebelum Hakim terlupa, mileage motor ni hanya 57,000 sahaja. Okay, alright, so Kawasaki ZX-10R tahun 2013 Gen 4 dengan harga jualan kita hanya 46,800 saja. Dan minima deposit serendahnya 100, anggaran 7 tahun hanya 800 lebih. Alright, so yang mana korang tengah mencari motor idaman untuk sport bike, korang boleh klik iklan nombor yang kita bagi dekat iklan ke atas. Okay, so tidak lupa motor ni kita akan bagi korang warranty setahun percuma, terms on condition guys. Alright, so see you next video. Motor yang sama, yang mana korang nak trade in motor pun kita terima, dan mana nak jual motor pun kita terima juga. Apa-apa korang boleh contact nombor yang kita bagi dekat iklan nanti. Dan yang mana nak buat urusan untuk kad kredit ansuran serendahnya kosong interest, korang juga boleh buat dekat dengan kami. Alright guys, see you next video. Motor yang lain review yang sama, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.